Untuk yang tak pernah ada hutang, suggestion dia adalah untuk buat credit card 6 bulan dulu sebelum decide untuk beli your first home. So, ramai yang tak lepas loan rumah diorang sebabkan diorang ni adalah Secret Virgin. So, first thing first, what is Secret Virgin? So, terms ni adalah untuk orang yang tak pernah buat hutang langsung, especially dalam masa 12 bulan ke belakang. So, kenapa Secret Virgin ni susah sangat nak buat hutang walaupun monthly income diorang sangat-sangat tinggi? Sebab utama dia adalah bank tak boleh nak tengok record commitment dan cara kita bayar hutang dengan bank. So, dengan kita buat hutang lain, ini adalah salah satu cara untuk tunjuk dekat bank yang kita ni adalah bayar hutang yang bagus lah. Lepas buat hutang, then baru boleh proceed dengan loan application yang besar-besar macam nak beli rumah. Tapi normally kalau dah ada hutang kereta, hutang PTPTN, hutang credit card and bayar cantik semua tak ada tunggakan, so kita ni dah tak dikira Secret Virgin lah. So you are good to apply loan rumah pertama sebab dah lepas salah satu requirement untuk nak buat hutang rumah pula.